Ada tuduh atau tak pakai ijma' pakai qiyas bagi kita wi alasasnya. Tuduh. Orang tuduh ni orang lemah. Bukan orang pergi mengendik ke apa dak. Lepas tu malah nak timbul lah. Hamai kita nak bantu, kita nak bantu, kita nak bantu. Oh, lagu tu ke. Malu kok orang. Supaya dalam sejarah. Dalam sejarah dulu kan. Lah tu. Masalah apa nama semaya raya Padang. Lah ni alhamdulillah orang pakat semaya raya Padang ni agak kata seluruh dunia, bukan sekadar dalam 3 wilayah kita. Dulu gak tak boleh. Seolah tak sunnah Nabi buat contoh teladan ni luar pada agama. Sapakah kerak tubik daripada anak cucu kalau semaya Padang. Hari tu Tuhan takdir molek. Ada seorang di Kampung Belawan Tenara tu. Kampung Belawan Tenara. Nampak tu tak? Ada seorang mari semaya Padang. Dia duk ngaji kok luar-luar lah. Tu imamnya pergi wak kasar. Wak kasar ni jadi budak tu lah kena buat demo lah kecil mudah-mudah tu imam sendiri buat kerja. Pak saudara dia orang besar. Tu lah siapa kita tu. Orang pak saudara dia kata aku tak jang demo buat anak saudara aku. Kita buat sudah-sudah. Buat sudah aku mana? Ha panggil hak tak boleh semaya Padang lagi. Hak ni kita nak panggil hak semaya Padang lah, kita tengoklah alasan lah mana. Nak royak kisah ni, nak royak kata buat tim bola tu ya. Seorang tak boleh lawan, orang lain pula. Ya kod ketika ni makna kata orang mana, orang tu lah. Malaikat ya salah sik nak buat kan? Okey? Ha balik sunnah kita ni, Tuan Guru Haji Abdul Qadir Abdul Rahman. Abah dekeruk. Dengan Tuan Guru Haji Yusuf Husin. Staksuf Cah dulu. 2 orang balik ni. Ha balik ni Tuan Guru juga. 2 orang juga. Baba Zik Punguk. Kata Baba Zik Punguk gitulah lebih kurang. Ketua Jamiah dulu. Lepas tu ada Baba Mak Mawi seorang. Baba Mak Mawi seorang. Bincang. Kira cara Tok Meneh kata Nebel lah duduk tengah tu. Bincang pergi mari. Staksuf royak gitu, royak gini alasan. Balik baba ada seorang tu dia kata, tak saya dengar hak mung Yusuf, tak saya dengar. Staksuf pun jawab kita kira ke masa, tak kira ke baba dia kata. Orang ramai. Sudah. Hak ni pun tak ada. Hak ni waktu bek dalil lah Nabi wak gini. Hak ni muqayyad ka mutlaq. Sampai ke Kampung Belawan budak-budak yak lok ya kata. Budak-budak sana. Okey. Orang tahu belaka benda-benda lagu ni. Akhir sekali baba dek hurai. Baba Zik ni kata, hamba tak boleh jawab sini ni. Nak baba mak jawab. Baba Zik Punguk lah. Rahmatullahi alaih. Matilah dia pun. Abah mak duk ada lagi. Tanya ya. Lepas tu, akhir sekali, abah mak pun tak boleh jawab. Turun duk bawah. Baba lain naik mari. Tok Nebeh duk tengah tu, tak ketika kata tak boleh janji, baba kena jawab. Apa orang lain jawab? Nak oyak gapo? Nak oyak kata sahibul qadiyah orang tu. Orang mana wak jadi pucuk orang tu lah kena ukah. Yang orang lain. Tak sah wak naik hak tu semula lah. Padai malu kok orang kata dah. Malu kok orang. Lepas pada tu pakak boleh semaya padai selalu dah. Tu ya cerita tak ada apa dua-dua tu tak ada masalah apa. Ulama-ulama kita belaka. Cuma nak royak kata kita tak sah bangunlah sunnah lah tu. Orang mana orang tu. Nampak tu tak? Ya kita pakat tahu belaka. Pakat tahu belaka. Jangan duk hipik sangat kata. Jangan duk hipik sangat. Ya kita terkadang orang kita malah nak padu tu bukanlah taknya adanya alasan tapi adalah benda-benda tu. Adalah benda-benda. Terkadang benda-benda tu benda hak kita kena sunyikan dulu, tak boleh royak lagi. Tapi kita tahu dah lah kata cara-cara tu lah mana.
Nampak tu tak? Terkadang orang luar pada sini ni dia tak tahu gapo, ya bahasa tu lah. Dia nak akak saya, akak kaki, akak tangan, ya gitu ya. Cuma kita sebagai orang sunnah ni jagalah deh. Jaga molek. Kita peganglah dengan sunnah sebab kita tu cerak nyata dah. Cerak dan nyata dah. Habis itu.